Assalamualaikum, selamat petang. Okey, hari ni aku dapat satu site dekat Kajang. Ada isu yang biasa dan beberapa yang luar biasa. So macam kat TMB compartment ni skru hilang lah dua. So kita minta dia tambah skru ni. Dekat area garbage house ni dia ada paint stain. Lepas tu dia ada gap. Macam ni dia ada crack sikit. Dekat sliding door punya frame tu dia ada dented sikit. Lepas tu kat sini dia ada glue stain. So kalau boleh tengok kat sini ada watermark. So watermark ni datang dari mana-mana, datang daripada crack. So kita tak boleh nak ambil ringan sangat lah pasal crack ni. So crack ni kat luar, and then damage juga lah kat sini. Okay, kalau boleh tengok kat sini ada berlaku leaking lah. Leaking ni datang daripada crack dekat wall. So kat sini pun ada plug point, nampak? Plug point ni pun dah basah. Kita nampak dia ada gap dekat situ. So dekat tengah ni dia lebih rendah berbanding kiri dan kanan. Kita nak cuci-cuci dekat dapur ni ke, air tu dia akan bertakung lah kat kawasan ni. Kita tengok flow trap dia tu lebih tinggi daripada kawasan sini. Kontak Defect Pro kami sedia bantu cek rumah anda.